Tahukah korang, MotoGP pernah ada satu teknologi yang buat semua pasukan terpaksa ikut. Nama dia Whole Shot Device. Fungsi dia nampak macam ringkas tapi impaknya sangat besar. Sebelum lampu hijau menyala, pelumba akan mengaktifkan Whole Shot Device yang mengunci suspension motosikal pada kedudukan yang lebih rendah. Bila perlumbaan bermula, motosikal kurang mengalami wheelie, jadi pelumba boleh membuka throttle dengan lebih agresif. Hasilnya lebih pantas, cekaman tayar belakang lebih baik dan peluang untuk memasuki selekoh pertama di kedudukan depan menjadi lebih tinggi. Teknologi ini mula dipermulakan oleh Ducati sekitar tahun 2018. Tak lama kemudian, semua pengeluar seperti Yamaha, Honda, KTM dan Aprilia turut membangunkan sistem mereka sendiri kerana kelebihan yang terlalu besar. Tetapi kejayaan teknologi ini juga mencetuskan kontroversi. Ramai yang berpendapat perlumbaan semakin bergantung kepada teknologi berbanding kemahiran pelumba. Sebab itulah bermula musim 2027, Whole Shot Device bersama Ride Height Device akan diharamkan dalam MotoGP bagi mengurangkan kos pembangunan, meningkatkan keselamatan dan memastikan pelumba lebih bergantung kepada kemahiran sebenar pelumba. Kalau korang jadi jurutera MotoGP, korang setuju teknologi yang macam ini diharamkan atau patut dikekalkan? Tulis pendapat korang di ruangan komen.